Assalamualaikum guys. Kita dah sampai balik. Dan kita nak main Malaysia tahu. Oh, Malaysia. Okay, korang boleh tengok kita ada shortcut kat sini. Kita main obby dia. Okay, kita main. Gong 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 gong. Alahai. Ini shortcut kita yang saya tahu. Ya. Kita main obby cara kita main biasa-biasa. Kita tunggu sepupu saya, adik saya join. Sebab sepupu saya dengan saya nak solat. Sekejap. Saya nak solat lagi. Ya. Okey, korang tengok video ni, korang jangan lupa like dan subscribe. Okey, subscribe ya. Saya sahkan korang untuk subscribe sekarang juga. Sebelum saya continue. Cepat subscribe dulu sebelum saya continue. Cepat, go. Okey, thank you untuk subscribe. Okey, sambung main. Allah Akbar. Gitu. Ada sekali ada lagi yang tak subscribe tu. Subscribe lah korang. Saya nak korang subscribe boleh. Saya nak korang subscribe. Berapa subscriber tak kisah. Please. Saya nak subscribe. Please. Pilih Asay. Okay. Dah nampak clear. Jadi kita main jap. Usahanya. Okay. Dah biasa je. Dah mati ke? Oh, sekejap. Kalau kita mati, ke mana kita spawn? Kalau kita mati, kita spawn kat mana? Alah, spawn kat bawah pula. Tak apalah kita. Kita invade dulu apa baru dia. Jadi, kat sini kita boleh nampak ada Malaysia. Bila masa ada orang letak apa? You're welcome. Ambil selfie sikit, ambil selfie. Cik, okey. Selfie Malaysia je. Okey, kita pergi. Saya nak keluar ni. Sekejap. I'm happy 1 million visitor. Thank you so much for 1 million visitor. Love you guys. You're welcome lah owner you. Sama-sama sangat-sangat. Tapi macam mana saya keluar ni owner? Saya respawn je lah. Senang. Okay, jadi sama main game OP kita. Sementara tunggu sepupu saya. Allah, kenapa saya botak ni? Okey, tak apa, saya tak botak dah. Okay, kita main Tower of Malaysia ni. Kalau korang nak join juga, jangan kata thank you juga. Saya dah doakan dah. Ya. Kalau orang Malaysia tengah tengok video ni, orang Malaysia jangan lupa nak like dan subscribe kalau untuk buktikan korang ni orang Malaysia. Okay? Ya, tu je siapa saya minta. Like, kalau like pun boleh jugalah. Kan tak dosa pun kalau tak like. Tapi subscribe tu tak tahulah. Sebab saya tak jatuh. Alah, satu jawapan pula tadi. Alah, tak apalah. Kita buat apa yang kita dah buat. Okey, memang tak ada sepak masa saya mati tadi. Okey, kat sini saya mati tadi kan? Boleh? Oh, boleh. Shortcut dong. Shortcut korang, shortcut ni shortcut kita. Tak pasal ada shortcut you. Buat pasal ada benda warna putih-putih tadi. Okey, dah lama. Okey, tak apalah. Tu, satu. Yes. Warna kuning. Okay.
Lemon. Bila masa mu lemon datang kat sini? Nak main fair kan? Main cheating lah. Okay. Tak boleh mati ni korang. Tak kita mati. Kita betul-betul mati nanti kan. Oh, safety kat atas ni. Kalau korang tengok ni, korang jangan lupa like dan subscribe. Dah bagi jauh benda ni. Okay. Kalau kita mati, kita dah mampus je korang. Kita kena hati-hati sikit lagi ni. Alamak. Okay, so far tak ada laser lagi. Kita terus adik saya lah kejap lagi nak. Kita main acik-acik dulu. Dan kita main cheating rahsia. Korang tak nak mati. Saya innocent untuk mati. Cheating lagi. Kita dah jumpa jalan cheating lagi. Memang selit lah saya ni. Hebat. Korang nak tahu kenapa saya tukar It's Tiada Lily? Sebab sejam kalau tak apalah. Jawapan apa pelik ni? Saya tukar It's Tiada Lily sebab saya ingat macam dia ni macam girly sangat. Jadi girly sangat. Jadi saya tukar lah jadi It's Tiada Lily. Ya. Ya, kalau korang nak tahu lagi tentang info saya ada dekat saya punya short, saya banyak gila saya dah buat. Ya, nak main hobi ni macam chilling sikit. Tak pernah lupa. Kenapa saya cakap lupa ni? Tak tahulah kenapa saya dengan saya sekarang ni. Asyik lupa je. Kau dengar lah tak video yang saya kata saya dah 150 stage waktu tu. Thank you so much guys untuk 25 viewer. Saya thank you sangat. Okay, benda ni boleh install kit alas. Apa game tak main strong tu? Tak main acik tu. Tak acik. Ya. Saya macam dah lupa. Sekali saya lupa. Susahlah. Saya ingat macam senang pelupa pula. Okay, part ni saya tak jatuh. Jangan jatuh. Bukan part ni saya jatuh tadi kan? Tak Oh, ya. Oh, okay. Mana saya jatuh dia? Lupa lah pula. Part mana saya jatuh tadi? Saya lupa lah. Oh, part ni. Okay. Ni. Kena safety first. Oh, part ni. Okay, hati-hati jangan bagi kena. Kalau tak kita mati terus nanti kau. Korang tak nak mati terus, korang like. Jatuh. Kalau lah ni ada spawn point yang seronok sikit main. Bukan susah angat-angat nak mampus tu. Susah pula. Okay. Saya sentuh aku tadi. Okay. Saya berharap paling tak jatuh lagi. Okay, amin. Okay. Part buku ke ni? Macam buku ke bunga apa nak kata. Syukti kata. Na. Okey, kita ulang balik je. Harap jatuh lagi. Okey. Yang ni. Yang ni. Okey, good. Kita lepas part tu. Okey. Ini tangga ke? Tak tangga kan? Sekejap. Saya tahu ni apa. Sabar sekejap. Cuba. Oh, yeah. Saya tahu ni. Sekarang baru saya perasan apa benda ni.
Okay. So far so good. Kita main acik lagi ni korang. Oh, okay. Tu. Dua. Yes. Lepas korang. Ha? Dia salah pakai pun ya? Sabar. Okay. Part ni macam ni pula. Dia salah pakai ke belum tanya? Belum. Dah kita masuk. Tak lompat pun korang. Dah boleh dah. Ikut main kan? Belum main dua ni. Okay. 10 minit dah agak sekarang ni. Video ni susah buat. Saya harap korang akan okay, saya kata akan like dan subscribe dekat video saya. Susah saya buat orang tak subscribe. Apa korang rasa? Sedih ke? Marah ke? Ya? Bukan ada ke masalah ke? Negaraku. Bilakah hari kebangsaan? Mana bendera Malaysia adalah gemilang? Masih betul. Tanya tentang Malaysia. Kalau gemilang. Okay. Terus apa lagi kita ada? Hati-hati. Hey, dead end pula. Dah keluar masuk boleh. Jom. Kenapa? Dah boleh keluar. Okay. Kita missing tadi kat mes tadi tu. No. Okay, selamat. Korang. Safety. Okay, korang nak part 2. Jangan lupa subscribe dan kita tunggu dia orang join ya. Bye-bye.